Jom seminit belajar faraid. Apakah perbezaan antara adik-beradik kandung, sebapa dan juga seibu dari sudut pewarisan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makluman kita semua yang mungkin tak tahu, adik-beradik kandung ataupun sebapa ni, mereka mempunyai pewarisan yang telah ditetapkan pada hak dia, ada perkhususan dia. Contohnya, kalau adik-beradik perempuan kandung ataupun sebapa, kalau seorang akan dapat separuh, kalau ramai mereka akan berkongsi 2/3. Tapi jika sekiranya ada adik-beradik lelaki kandung ataupun sebapa bersama dengan mereka, maka mereka akan mendapat harta tu semua ataupun mendapat baki harta jika ada. Adapun adik-beradik seibu pula, mereka adalah waris yang kita sebut sebagai waris fardu, yang mendapat dengan kadar fardu. Jika mereka ramai, mereka berkongsi 1/3, tak kira laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbezaan. Tapi kalau jika seorang, mereka akan dapat 1/6. Adik-beradik kandung ataupun sebapa, jika ada lelaki dan perempuan, mereka ada nisbah 2-1. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan akan dapat 1 bahagian. Tetapi adik-beradik seibu, tuan-tuan sekalian, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, kalau ada ramai, lelaki dapat 1, perempuan akan dapat 1. Lelaki dapat 2, perempuan akan dapat 2. Begitulah seterusnya. Ini perbezaan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sudut pewarisan, sebagai contohnya Mamat mati, dia ada abang kandung, dia ada abang sebapa, dia ada kakak seibu. Maka di sini yang akan dapat siapa? Tolong jawab dalam ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.